Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tunjuklah, saya nak pergi ke tempat kami buat kat UPM sana untuk pesara-pesara nak berkumpul di tempat rumah pesara UPM. Jadi saya daripada rumah lah. Ini daripada rumah saya ni. Ini taman saya kan daripada rumah. Inilah taman saya daripada rumah, saya tunjuklah. Ini suasana. Ni banyak burung-burung di tempat saya ni. Tu burung gagak nampak ada atas pokok tu. Burung-burung nampak. Banyak burung-burung kat sini. Nampak tu burung kuku, burung merpati. Yang ni. Inilah saya tunjuk kawasan kawasan rumah saya dengan burung-burung banyak nampak. Nanti kalau ada masa saya tunjuklah burung-burung dia berbunyi macam mana. Nampak macam-macam burung ada nampak tu. Daripada jauh tu. Inilah suasana saya punya rumah, nampak burung-burung nampak. Sini dulu UPM tu dia buat banyak hutan-hutan UPM tu dah kena roboh semua. Burung-burung dia mari merayap ke taman perumahan dah. Banyak burung-burung semua lari kat sini. Burung gagak, burung semua. Okey, saya tunjuklah jalan. Nak tunjuk sampai ke ke tempat kami nak perjumpaan hari ni. Nampak burung-burung banyak nampak. Okey, kita jalan tengok nampak burung-burung nampak. Nampak. Ini depan rumah saya ni. Ini depan rumah saya ni banyak burung-burung ni. Ni, saya tunjuk burung-burung nampak. Banyak burung-burung kat sini. Ini burung-burung nak terbang nampak. Di atas tu di sebelah sana Kuala Lumpur tu. Nampak burung-burung banyak sini. Okey, saya tunjuk Saya tunjuk sampai ke tempat yang saya nak pergi kat pesara UPM ni. Ni burung-burung nampak rumah saya. Banyak burung-burung ni kat rumah saya ni. Dalam rumah saya nampak. Nampak burung-burung nampak. Nampak banyak burung-burung di rumah saya nampak. Ni keliling ni burung-burung semua ni nampak. Saya tak mahu tunjuk banyak nampak. Ni depan rumah saya ni nampak. Tengok-tengok di atas-atas tu. Di atas-atas dia terbang nampak. Wah, banyak nampak. Ni depan rumah saya tu nampak. Banyak burung-burung ni. Nanti saya tengok dia bunyi. Nanti saya buat satu video untuk dia bunyi-bunyi. Lepas tu burung tiap rumah. Macam-macam burung kat sini tuan nampak saya. Okey, sekarang kita nak pergi ke ke UPM. Depan rumah saya nak pergi ke ni burung-burung nampak. Banyak burung-burung sini. Okey. Ni kalau nak ambil pucuk ular raja kan. Sekarang dia buka kat tu. Kaitan dia nak cabut pokok. Kau nak ambil boleh lah, kau nak jual kan. Pergi sekarang, dia pukul 9 sampai pukul 9 dia buka. Sekarang rumah pesara UPM. Kau kalau nak jual kat sini lah, dia nak cabut pokok, tanam pokok baru. Ni lah. Depan tu masjid seri tempat saya sembahyang kan. Ni lah kawasan rumah saya. Okey, saya tunjuk lah. Saya naik motor sampai ke ke tempat yang nak pergi ni. Ni taman perumahan saya ni. Nampak burung-burung nampak. Burung saja banyak. Ni dulu di belakang tu UPM. Tapi dah dibuat jalan kereta api. Dibuat macam-macam kan. Jadi burung-burung tengok dia duduk atas. Burung tu burung tutur tu. Titik. Nampak? Semua burung-burung nampak ni. Saya bawa pergi okey ya. Saya tunjuk di sini. Tempat perumahan tempat saya ni. Nak pergi ya. Ni lah kawasan-kawasan rumah saya. Rumah ni dulu murah ni. Beli ni baru 16,000. Rumah ni dulu ni. Rumah ni murah dulu ni. Sekarang nak jual 300,000. Kalau jual 300, mana burung-burung nampak. Nampak? Burung-burung banyak sini. Okey. Saya tunjuklah kawan-kawan ya. Sampai ke tempat saya nak pergi ni. Ni dah taman perumahan ni, pokok-pokok banyak. Suasana nampak burung-burung nampak. Okey, kita jalan lagi ya. Sampai terus sampai ke. Saya tunjuklah sampai ke saya nak pergi ke tempat. Kami hari ni buat gotong royong buat nak cabut pokok-pokok ular raja tu nak tanam semula dah. Baru 3 4 kali petik, maksud nak tanam semula. Jadi orang kawan-kawan dah tunggu sampai pukul 9 tadi lagi. Saya pun nak pergi atas motor ni. Okey ya. Inilah suasana. Ni rumah saya dulu kuartus tu lah. Jalan ke Kabu 5 rumah saya dulu. Ini kedai makan kalau kita nak makan ni pokok kabu. Kalau kita nak makan kat kanting ni lah. Boleh makan kat sini. Kita nak makan. Sampai ni pagar UPM ni. Ini untuk lalu motor, sokat motor saja. Kereta tak boleh, dia ada pagar. Ni lah. Ini siapa yang dapat tanah rizak belah belakang ni boleh buat berkebun. Tanam durian, tanam tanam kelapa, tanam cempedak, durian semua pokok durian. Depan tu saya kereta api.
kereta api baru buat kan. Ni. Ni belakang tu rumah saya depan tu. Ni belah belakang dia. Ni belah belakang dia kan ni. Nampak? Itu kereta kereta api je pak. Kereta api dekat rumah saya ni. Nak jalan kaki pun boleh naik kereta api dekat Kuala Lumpur mana nampak. Ni burung-burung terbang nampak. Bawa makanan lah. Inilah suasana UPM. Ni kata-kata boleh pakai ni kena bayar. Tapi kalau kita tak nak bayar kita pakai kat luar boleh. Ni stesen kereta api. Stesen kereta api pak. UPM. Bolehlah kita jalan lah. Okey. Ini saya sokat belah belakang sini. Saya sokat belah belakang ni stesen kereta api pak. Saya tunjuk sampai pak. Sampai ke tempat saya nak pergi buat. Nak cabut pak. Ulang Raja sana. Ni UPM. Pasal UPM ni. Tapi nak tanah-tanah ni. Ni ladang ni untuk nak tanah dulu. Tanah apa-apa ladang. Okey. Ni stesen kereta api. Jadi nak masuk ni dia ada gate untuk kereta kena pakai kad lah. Kalau motor start ada pengawal kanan, ada pengawal jaga sini. Ni pagar dia lah. Boleh masuk sini lah kad. Nampak? Kalau kereta dia kena pakai kad lah. Ni untuk start ni. Ni burung-burung nampak? Di sini tak burung lah dulu ni. Dia dah buat macam ni. Burung-burung pun dia tak ada tempat bunyi-bunyi burung nampak? Sebab banyak bunyi tu. Ini lah suasana UPM. Saya lalu belah belakang ni. Burung-burung nampak? Burung-burung ni ladang ni. Tempat nak tanah buat pelajar buat praktikal. Kat sini tanah saya kat sini lah. Suasana UPM saya atas motor ni. Saya tunjuk sampai tempat saya nak pergi tu. Kat UPM. Ni. Tanah-tanah sayur semua kita buat dulu Universiti Pertanian. Tapi sekarang dia tukar Universiti Putra. Betul dia tukar Universiti Putra dulu Universiti Pertanian ni. Ni dulu veterina ni sekarang dia ubah dekat highway sana. Ni pejabat veterina dulu. Sekarang dia tukar dekat highway sana. Inilah UPM, kawasan UPM. Nampak? Kawasan UPM. Jadi ini jalan salah ni. Jadi saya nak lalu lah. Ni pelajar kita ni. Pelajar buat praktikal ni. Ni pelajar kita ni. Pelajar UPM. Okey ya. Ni pelajar semua ni. Ada aktiviti lah ni. Ni semua pelajar UPM ni. Saya tunjuk sampai ke tu. Ni pelajar kita. Ni. Okey ya. Di situ jabatan ni bang. Ni jabatan ni semua. Okey. Dekat pokok kelapa sana lah kita punya UPM. Bagi ni kuarter UPM dulu ni. Ni kuarter UPM. Kuarter pegawai. Okey, saya tunjuk lagi ya. Ni. Semua UPM ni. Semua UPM. Ni kuarter. Pokok kelapa tanah ni. Dia tak kelapa tanah pun tak ada sebab nak petik. Dia tunggu kat bawah lah pak. Banyak kat bawah tu pak. Tak ada sampai nak ambil pak. Buah kelapa mah. Okey. Ni lah pusat UPM. Ya, jabatan lah. Sain. Dia buat operasi polis bantuan. Ni. Suasana. Okey ya. Ini lah UPM. Ni lah dulu pejabat pendata baru. Pendata dulu lah yang lama sana. Pejabat pendata lama. Ni kita punya persatuan UPM-nya. Kita sokat sini ya. Ni bawah. Ni padang. Sana jalan. Okey, saya tunjuk sana. Ini burung-burung kita ni. Burung apa? Burung tipik tutup. Saya tunjuk ya. Okey. Ni rumah-rumah kuarter semua ni. Rumah kuarter pegawai apa ni kan. Jadi kami UPM bagi satu rumah untuk pesara-pesara. Untuk pesara-pesara UPM kan. Jadi kami buat ladang lah. Tanam sayur, tanam macam-macam lah. Ini nak nampak. Suasana dia. Masuk orang sini je. Kita punya ujung sana sekali UPM bagi. Tak tahu ada orang, tak ada orang. Ni kuarter-kuarter ni. Ni kuarter-kuarter UPM ni. Saya atas motor lah. Saya bawa sampai daripada rumah saya bawa sampai ke sini. Okey. Tapi tak nampak kereta, tak nampak orang pun. Yang datang lagi tu. Ni. Itu sekolah kebangsaan Pak. Anak saya sekolah kat situ lah.
Kau nampak masjid lama. Tu masjid baru. Hai. Ni. Tak ada orang kot. Tak ramai orang kot ni. Ni. Orang lagi kot. Ni dah sampai dah rumah persatuan kami. Ni lah rumah persatuan kami. Okey. Kita sampai rumah persatuan kami. Kita tengoklah sini ha. Inilah rumah persatuan. Kita tunjuk sikit lah. Ni kubi ni dia orang tanam semua ni. Ubi dia orang tanam, sayur dia orang tanam. Ni pokok-pokok semua. Ni kita hari dia tanam apa? Tanam pokok gobeh. Dah petik lah. Ni tanam gobeh ni nak tanam lain pula. Inilah suasana dia punya apa? Tempat dia. Nampak? Air-air dia kita buat belah ikan sikit lah. Macam ikan merah kan. Kalau piar kita belah ni, ikan merah. Ini ikan semua kita belah ikan sini sikit nampak? Ini sayur apa ni? Sayur terung, banyak terung kecil-kecil tu. Bendi. Ini lah rumah pesara. Ini nampak rumah pesara nampak? Rumah pesara kita. Rumah Persatuan Pesara UPM. Kita tunjuk belakang lagi ya. Inilah suasana pokok-pokok. Pokok ni lah kita nak apa? Kita nak cabut ni hari ni. Boleh petik lah kawan-kawan ni pokok dia. Okey. Inilah pokok dia, pokok apa? Ulang Raja. Ulang Raja nampak. Saya ambil sikit lah untuk kenangan. Ini kita punya AJK kita lah. Siapa nak petik? Pokoknya. Ambil video. Ni dia ambil pada rumah ni. Ambil video pada rumah tu sini. Bahaya naik basikal. Ini dia sudah petik ni. Tapi saya pun tak apa pandai makan macam ni. Dia nampak sayur tak boleh. Dia nampak sayur tak boleh. Kenapa? Dia makan ular buat kerabu. Ular. Kerabu boleh. Tak biasa makan ni lah kita nak buat ni sebagai kita ni. Petik lah petik. Tu lah. Ambil plastik ni petik. Okey, petik sendiri ha. Kawan-kawan masih ada lagi nak? Macam mana petik cara dan Pak? Ini cantik ni ah. Nampak? Nampak? Oh, ini buat kerabu memang sedap ni ah. Buat kerabu, hai. Kerabu dia. Ni yang muda-muda ni petik. Itu. Ulam. Dia tak nak dah. Dia pikat ni dia tak nak dah. Okey lah. Tak cabut ni. Nampak? Ni kalau tak cabut lagi pun boleh bunuh lagi ni. Boleh petik lagi. Dia akan terus berbuah, berbunga. Muda-muda banyak siapa nak petik-petik lah. Dia kalau dapat benda dia ambil apa kat mana? Dia ni ujung ni yang hijau-hijau ni. Betul. Okey. Buat makan nasi, buat sambal belacan. Okey. Sambal belacan dia. Ini kalau kerabu sedap ni. Buat kerabu orang. Okey lah. Kita tunjuk sikit. Tengok nanti. Okey. Kalau tak pandai makan macam mana? Makan kadang-kadang jadi saya tunjuk video tu jadi ubat. Tapi kuat. Ubat ni. Dah kalau cabut pokok tanam kat rumah pokok boleh? Tak boleh nak tanam ni ambil ni. Dia punya benih ni. Benih dia ambil benih. Yang kering ambil yang kering. Nak tanam ambil benih yang kering bukan cabut pokok. Dekat tanah tumbuhlah dia. Okey. Tengok nama cabut nampak. Untuk kenangan. Okey ya, nanti saya mari tengok. Suasana kita punya apa? Itulah dah bagi tahu dah kat orang semua siapa dah boleh petik dah ni. Hari ni boleh datang ni sampai kita mula dulu sampai 11.30. Nak cabut ni pokok ni. Jadi boleh kawan-kawan boleh datang lah siapa nak datang. Dia ada 4 sesi je. 4 sesi yang 4 kali petik habis. Okey ni lah rumah kita. Ni bilik-bilik kita ni. Bilik-bilik kita IPM bagi ni rumah kita. Saya tunjuk sikit lah untuk kenangan ni rumah kita. Tak ada orang lagi datang lagi. Saya datang awal lagi. Okey. Inilah keadaan kita punya apa? Tempat kita. Okey. Inilah suasana kita ya. Nampak? Saya ambil sikit lah untuk kenangan. Untuk kenangan ya. Mana pokok-pokok kita. Ada ikan ni saya tunjuk tadi kan. Ini kita dah belah ikan ni. Nampak ikan apa? Ikan ni banyak dah ni kita belah. Okey. Okey, ini adalah tempat pesara kita ya. IPM. Saya datang kat sini okey. Okey, saya mati kat sini okey ya. Terima kasih saya mati kat sini. Rumah pesara.